Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, kepada anda yang dah tonton video dalam channel saya ni, channel saya ni banyak berkongsi tentang apa-apa saja informasi, tips dan tutorial yang berguna kepada kita semua. Kalau anda dah tonton, tekan butang like, share dan juga subscribe channel ni untuk info yang terbaru. So, video kali ni adalah tentang, saya nak berkongsi tentang 7 jenama aircon yang terbaik dekat Malaysia ni. Jom kita tengok jenama aircon apa yang terbaik dekat Malaysia ni. Itulah dia tadi, 7 jenama aircon yang terbaik kat Malaysia ni. Tapi, saya sendiri tak pakai pun salah satu daripada 7 senarai tu. Saya pakai model AdSense. Dan saya dah pakai sejak dari tahun 2020, sejak dari PKP sampai sekarang ni, 2026 masih lagi terbaik. So, tak kisah apa-apa jenama pun sebenarnya, asalkan kita pandai menjaga dan kita servis pada masa yang ditetapkan, iaitu sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Barulah aircon tu okey. So, tak kisah jenama apa pun. So, kalau anda rasa info ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, share, subscribe channel ni untuk info yang terbaru. Bye-bye. Jumpa lagi pada video akan datang. Tekan saja butang subscribe untuk info yang terbaru.